Bayangkan ni, seseorang tengah duduk di tepi Sungai Melaka tahun 1400-an, dia bukan orang tempatan. Jubah dia lain, cara dia bercakap lain. Tapi dia ada sesuatu yang semua orang kat situ nak, dia ada emas, rempah dan ilmu perdagangan yang tak ada orang lain ada. Dan dalam masa 2 generasi je, keturunan dia dah ada dalam darah orang Melayu. Ada dalam bahasa kita, ada dalam cara kita berniaga. Ada dalam cara kita berfikir tentang rezeki, siapa dia sebenarnya. Hari ini kita nak buka satu lembaran sejarah yang ramai orang terlepas pandang. Sejarah tentang bagaimana pengaruh Parsi dari bumi Iran hari ini telah menyerap masuk ke dalam tamadun Melayu, bukan melalui penaklukan, bukan melalui perang, tapi melalui sesuatu yang jauh lebih kuat, melalui perdagangan, melalui pernikahan, dan melalui iman. Selamat datang ke Jiwa Ringgit. Kalau ada orang tanya kita, apa pengaruh Parsi dalam budaya Melayu? Ramai yang akan giling kepala. Parsi, jauh tu. Apa kaitan? Tapi ini yang menarik. Kita guna bahasa Parsi tiap-tiap hari tanpa sedar perkataan dunia. Parsi, anggur Parsi, istana Parsi, badam Parsi. Selamat, akar katanya ada kaitan dengan rumpun kata Parsi Arab. Malah cara kita menulis surat lama, cara kita menghormati raja, cara kita memahami konsep rezeki dan keberkatan, semua ada jejak-jejak yang membawa kita balik kepada tamadun Parsi yang berusia lebih 2,500 tahun. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil daripada satu proses sejarah yang panjang, kompleks, dan kalau kita faham betul-betul, boleh bagi kita pelajaran berharga tentang bagaimana budaya yang kuat boleh bertahan dan berkembang, bukan dengan memaksa, tapi dengan memberi nilai. Kita kena balik jauh sikit, bukan ke zaman Melaka. Kita kena balik ke abad ke-7 Masehi. Pada masa tu, Empayar Sassanid Parsi baru sahaja runtuh. Tentera Islam dari Semenanjung Arab telah menewaskan kuasa besar yang pernah memerintah dari Iraq sampai ke sempadan India. Ramai bangsawan Parsi, pedagang, ulama dan ahli ilmu terpaksa berhijrah setengah pergi ke timur, ke India. Dan dari India, mereka ikut laluan perdagangan yang sudah lama wujud, laluan rempah, laluan sutra ke arah Asia Tenggara. Tapi ada sesuatu yang sangat penting berlaku sebelum tu. Sebelum runtuhnya Sassanid, orang Parsi memang sudah lama berlayar ke Nusantara. Seawal abad ke-3 dan ke-4 Masehi, rekod perdagangan menunjukkan kapal-kapal dari kawasan Teluk Parsi sudah singgah di pelabuhan-pelabuhan di Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu. Mereka bawa kain, logam dan barang kaca yang belum ada di sini. Orang tempatan nampak mereka sebagai orang yang datang dari barat dari arah matahari terbenam. Dalam beberapa teks lama, mereka disebut sebagai orang Parsi atau Pasi, dan perkataan ini sendiri kemudiannya menjadi nama untuk sebuah kawasan di Aceh, Pasi, kerajaan Islam pertama di Nusantara. Ini bukan kebetulan nama tu. Apabila Islam mula tersebar ke rantau ini pada abad ke-9 hingga ke-13, ia bukan disebarkan hanya oleh orang Arab. Ia disebarkan dengan kuat oleh pedagang-pedagang Parsi dan India Muslim yang sudah memeluk Islam. Mereka bawa bersama mereka bukan sahaja agama, tapi seluruh sistem nilai, estetika dan cara berfikir tentang kekayaan dan kekuasaan yang berakar dalam tradisi Parsi. Sekarang kita masuk ke babak yang paling menarik, abad ke-15. Melaka. Pelabuhan Melaka pada ketika itu adalah antara yang tersibuk di dunia. Ada pedagang dari China, India, Arab, Jawa, Siam dan Parsi. Dalam catatan Tomé Pires, seorang pegawai Portugis yang menulis tentang Melaka awal abad ke-16, beliau menyebut tentang kehadiran pedagang-pedagang dari Persia yang menetap lama di Melaka dan berkahwin dengan wanita tempatan. Tapi pengaruh Persia kat Melaka bukan sekadar soal individu yang datang berniaga.
Yang lebih dalam adalah pengaruh intelektual dan budaya yang dibawa masuk melalui sistem kesusasteraan. Hikayat-hikayat Melayu klasik, hikayat Iskandar Zulkarnain, hikayat Amir Hamzah langsung berasal atau diilhamkan oleh teks-teks Parsi. Iskandar Zulkarnain itu adalah cerita tentang Alexander the Great yang disampaikan melalui tradisi sastera Parsi, bukan terus dari Greek. Maknanya orang Melayu mengenali Alexander bukan dari Aristotle tapi dari Firdausi, penyair agung Parsi. Dan dari sastera ini, masyarakat Melayu menyerap satu falsafah kepimpinan yang sangat Parsi sifatnya, raja yang adil, raja yang menjaga rakyat, raja yang memiliki cahaya keberkatan Tuhan yang membezakan pemimpin sejati dari sekadar pemegang kuasa. Konsep daulat dalam politik Melayu yang dipercayai boleh membinasakan sesiapa yang menderhaka kepada raja, ada kaitan rapat dengan konsep fara dalam tradisi Parsi itu. Ya, jadi kita dah faham dari mana datangnya pengaruh ini dan bagaimana ia masuk melalui laluan perdagangan, melalui Islam, melalui sastera dan falsafah. Tapi soalan yang lebih besar adalah apa pelajaran kewangan dan kehidupan yang sebenarnya kita boleh ambil dari semua ini. Kerana cerita orang Parsi di Nusantara ni bukan sekadar sejarah lama. Ia cermin untuk kita tengok diri sendiri. Tadi kita cakap pasal bagaimana orang Parsi membawa falsafah dan sastera masuk ke dunia Melayu. Tapi ada satu lagi dimensi yang lebih konkret, dimensi yang betul-betul berkaitan dengan jiwa ringgit, iaitu cara mereka berfikir dan berkelakuan tentang wang, perdagangan dan kekayaan. Orang Parsi dalam sejarah Nusantara bukan sekadar pedagang biasa. Mereka adalah antara orang yang paling canggih dari segi kewangan pada zaman itu. Kenapa? Sebab mereka mewarisi tradisi dari empayar yang pernah mencipta salah satu sistem pentadbiran kewangan paling maju di dunia kuno. Empayar Achaemenid Parsi, Empayar Cyrus the Great dan Darius sudah menggunakan sistem mata wang standard, sistem percukaian yang teratur dan konsep Hazarbuff, satu sistem akaun kerajaan sejak abad ke-6 sebelum Masihi lagi. Ini jauh sebelum Rom maju dalam perkara yang sama. Jadi bila keturunan intelektual dan budaya empayar ni sampai ke Nusantara, mereka bawa bersama sesuatu yang sangat berharga, mentaliti pedagang yang matang. Satu perkara yang sangat ketara dalam cara pedagang Parsi beroperasi di Nusantara adalah keupayaan mereka untuk beradaptasi tanpa hilang identiti. Mereka belajar bahasa tempatan. Mereka menghormati adat setempat. Mereka berkahwin dengan komuniti tempatan. Tapi mereka tidak pernah tinggalkan sistem nilai dan cara berniaga mereka yang tersendiri. Mereka membawa konsep muamalat, etika perniagaan Islam yang berasal dari tradisi Parsi Arab yang menekankan kejujuran, menepati janji dan menjaga nama baik lebih dari mencari untung jangka pendek. Dalam bahasa Melayu kita ada pepatah, sekali air bah, sekali pasir berubah. Tapi nama baik seorang pedagang yang jujur itu tak berubah dengan pasang surut air. Itu aset yang paling mahal. Dan inilah yang buat pedagang Parsi dipercayai di mana-mana mereka pergi, dari Teluk Parsi ke Calicut, ke Melaka, ke Brunei. Nama dan reputasi mereka jalan lebih dulu dari kapal mereka. Pelajaran pertama, reputasi adalah modal paling penting dalam perniagaan. Bukan modal wang, bukan rangkaian, tapi nama baik yang dibina atas dasar amanah. Orang Parsi juga terkenal kerana mereka melabur dalam ilmu. Sebelum mereka hantar kapal berniaga, mereka belajar. Mereka belajar tentang angin monsun, tentang pelabuhan mana yang selamat, tentang raja mana yang boleh dipercayai, tentang barangan apa yang diperlukan di mana. Mereka ada sistem maklumat. Hari ini kita panggil market intelligence yang sangat canggih untuk zaman tu.
Ada catatan sejarah yang menyebut bahawa pedagang Parsi di Melaka abad ke-15 boleh berkomunikasi dalam beberapa bahasa, Arab, Melayu, Tamil dan mungkin sedikit Mandarin. Ah, ah. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pelaburan sedar dalam kemahiran yang membuka lebih banyak peluang. Berapa ramai kita hari ini yang sanggup melabur masa dan wang untuk belajar kemahiran baru sebelum memulakan perniagaan. Ramai yang nak shortcut, nak cepat kaya, nak cepat untung tanpa nak bayar harga ilmu terlebih dahulu. Pelajaran kedua, ilmu adalah pelaburan yang paling tinggi ROI-nya. Seorang yang berilmu dalam satu bidang boleh buat keputusan yang lebih bijak, elak risiko yang tidak perlu dan buka peluang yang orang lain tak nampak. Tapi ada satu lagi perkara yang orang Parsi buat dengan sangat baik dan ini yang paling menarik untuk kita pelajari hari ini. Mereka bina jaringan, bukan jaringan biasa. Mereka bina apa yang sejarawan panggil trading diasporas, komuniti pedagang yang tersebar di merata tempat tapi masih terhubung melalui kepercayaan keluarga dan agama yang sama. Seorang pedagang Parsi di Melaka tahu bahawa saudaranya di Hormuz akan boleh tengok stok barangan untuk dia, saudaranya di Kalikut akan boleh sahkan kualiti rempah. Rakan kongsinya di Kambai akan boleh uruskan pembiayaan kalau perlu. Ini adalah sistem kredit dan kepercayaan yang beroperasi merentasi benua beratus tahun sebelum bank moden wujud. Dan apa yang mengikat jaringan ni bukan kontrak bertulis semata-mata. Yang paling kuat adalah tanggungjawab moral. Kalau kau tipu seorang dalam jaringan, seluruh jaringan akan tahu dan kau akan diketepikan selamanya. Ini adalah model perniagaan yang berasaskan integriti sebagai infrastruktur. Pelajaran ketiga, jaringan yang dibina atas kepercayaan lebih kuat dari jaringan yang dibina atas kepentingan. Kepentingan boleh berubah, tapi kepercayaan yang telah diuji masa itu kekal. Jadi, apa yang kita bawa balik dari semua ni, darah Parsi dalam tamadun kita bukan sekadar metafora. Ia adalah bukti bahawa idea yang kuat tentang kejujuran, tentang ilmu, tentang jaringan berasaskan amanah boleh merentasi sempadan, merentasi bahasa, merentasi zaman. Orang Parsi tak datang ke Nusantara dengan pedang. Mereka datang dengan nilai. Dan nilai itu kekal sampai hari ini. Dalam cara kita bertutur, dalam cara kita berfikir, dalam cara kita mendekati rezeki. Soalan untuk kita semua hari ini, nilai apa yang kita nak tinggalkan kepada generasi kita? Bukan hartanah, bukan saham, tapi nilai-nilai yang akan jadi darah dalam kehidupan anak cucu kita. Kalau video hari ini bagi satu sahaja perkara yang bermakna untuk teman-teman semua, share video ni dengan seorang yang teman-teman rasa perlu dengar cerita ni. Sebab cerita sejarah yang betul boleh ubah cara kita pandang masa depan. Dan jangan lupa subscribe ke Jiwa Ringgit kerana di sini kita belajar sejarah bukan untuk peperiksaan, kita belajar untuk hidup lebih bijak. Assalamualaikum, sampai jumpa di video seterusnya.